Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Cahaya Incira binti Abdul Razak merupakan wartawan kru TV PSS Al-Ghazali yang bertugas pada hari ini. Sekarang saya berada di program pendidikan alam sekitar anjuran Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Sabah dengan kerjasama SK Buang Sayang. Program ini berlangsung pada hari ini 6 Mei bersamaan dengan hari Selasa, bertempat di SK Buang Sayang Papar. Program ini bermula pada pukul 7 pagi sehingga pukul 1.30 petang. Terdapat beberapa aktiviti yang akan dijalankan pada hari ini. Contohnya, peluncuran sudut informasi serasi, ceramah, Eko Bazar dan pameran JPAS dan pertandingan booth Eko Bazar. Terdapat 22 sekolah dalam daerah Papar yang menyertai program ini. Apakah tujuan saudari datang ke sekolah ini? Tujuan saya datang ke sekolah ini untuk menyertai program pendidikan alam yang Apakah aktiviti yang cikgu sertai di program pendidikan alam sekitar ini? Boleh kongsikan? Ini yang cikgu hadiri pada hari ini adalah membawa 2 orang murid dari sekolah SKM sama melakukan pertandingan swasta yang telah diajarkan oleh Jabatan Perlindungan Alam Sekitar.